Semalam isteri Syuaib iaitu Wati telah melahirkan seorang bayi. Semasa membuat live, ada seorang hamba Allah ni bagi gift TikTok yang sangat banyak. Jom kita tengok. Semoga Syuaib letak nama Arif dekat anak dia. Kita ni nak bersari ni sebenarnya kita pilih yang apa yang buatkan kita rasa tenang. Captain ni siapa? Rasa bagi banyak betul. Captain Rev Empire. Thank you. Sabar. Tapi ke tak, cuba tengok ada problem. Captain, ya Allah. Siapa ni baiknya hati, murah rezeki awak lah. Ya Allah, ini siapa ni sekejap. Captain, sabarlah. Kita balik naik kereta api. Hari kan nak datang naik kereta api. Ya Allah, Captain Rev Empire, sabar. Ini kenapa ni? Sekejap, macam mana nak bercerita ni? Wow, Captain. Siapa Captain ni? Balzi. Awak Captain kereta api ke? Awak Captain kereta api ke? Sabar. Sabar. Captain, sabar dulu. Ya ampun, ini kenapa ni? Ya Allah, Mami. Sekejap ni. Captain, sabarlah Captain. La ilaha illallah. Mami, ini kenapa ni Captain? Sabar. Captain, astagfirullahalazim. Awak nak bayarkan bil hospital ke macam mana ni? Mami. Saya nak ikut lah. Ikut je Mami. Ya Ya Allah, berapa puluh kapal kereta api? La ilaha illallah. 6, 7. Lia, ya Allah. 8. Berlebih dah ni. Ya ke? Astagfirullahalazim, Captain. Awak betul-betul nak bayar bil saya ni. Akira, rezeki Akira. Mami, rekod kejap ni. Oh my. Ya Allah. Captain, sabar. Captain, awak kenapa ni? Captain. Awak memang toki kereta api ke? Saya nak bercerita pun tak boleh ni. Ya Allah, ni Akira balik naik kereta api. Ya Allah, dah Captain sabar Captain. Saya ucap terima kasih sangat. Murah rezeki awak. Kalau ada anak-anak, semoga anak-anak soleh-solehah. Kalau ada keluarga bahagia. Mak bapak sihat. Terima kasih banyak tau Captain. Ya Allah, siapa tu? Pergi follow dia sekejap lah Captain Rev tu. Captain, tolong follow saya. Okey. Saya nak follow juga Captain. Mami. Jadi. Hello. Captain, thank you Hello. Teacher. Dah sampai. Okey, tunggu kat Ya lobby, Allah. Captain, awak betul-betul nak bayar bil saya ni. Geng, aku nak bayar bil hospital untuk anak Syuaib. Oh, bil tak cukup. Okay, kita hantar. Okay, bil hospital sampai. Ya. Saya nak bercerita ni Captain, nanti saya tak boleh cerita. Sabar dulu. Sabarlah Captain. La ilaha illallah. Okay, so saya cerita je lah Captain. Korang follow dia ni. Captain ni siapa saya tak tahu ni. Korang follow dia. Nanti dapat juga. So bila anak pertama tu, Dah, kita bagi dia cerita lah. Aku kacau dia bercerita lah guys.